Okey semua, selamat datang ke channel Ilham Saari. Hari ni Ilham nak share satu cerita yang berkaitan dengan asrama. Okey, cerita ni dikirimkan oleh nama samaran adalah tu Bob. Bob cakap dalam Gmail ni, ini adalah kali pertama dia kena gangguan-gangguan makhluk halus ni. Dan inilah salah satu cerita yang bagi dia paling deep dan paling dia tak boleh lupakan. Tapi kalau korang ada cerita sekarang, korang dia alu-alukan. Boleh komen di bawah ataupun boleh DM Ilham ataupun boleh hantar Gmail ke Gmail Ilham. Okey, tengok video ini sampai habis. Okey, masa kejadian ni Bob dalam form tingkatan 3 lah. Dalam tingkatan 3. Dan dia kena masuk kelas dalam pukul 6.45. So Bob ni tak nak lah datang lambat. So dia kena bangun dalam pukul 5 pagi macam tu. So dalam pukul 5 pagi tu dia kena bersiap-siap lah untuk dia kena mandi tu. So kata Bob ni, siapa yang duduk asrama ni dia tahulah kan. So macam asrama dulu-dulu kot. Dalam asrama tu, dalam depan bilik air tu, mesti depan bilik air tu ada gayung lah. Gayung atau pada bekas-bekas. Tandanya orang ramai tengah tunggulah. Macam apa, kalau ramai gayung tu, ramai lah orang tunggu. So satu hari tu Bob ni dia terbangun lewat lah dalam pukul 6. Sepatutnya pukul 5 Bob dah kena bangun. Tapi bahkan Bob terlewat pukul 6, dia pun bergegas lah pergi ke bilik air. Bilik air tu dia aras 3 ujung. So masa Bob datang, dia dah tengok dah, dah ramai dah. Dekat apa, depan pintu ada gayung. So Bob pun dia cuma letak lah gayung tu dekat situ jugalah. Sementara tunggu diorang apa tu habis mandi, dah Bob pun beredar. Dalam hati Bob, memang lambat lah aku nak mandi ni, memang lewat dah dikatakan kan. Dalam hati Bob lah cakap macam tu. Okey, so Bob ni pun dia lepak lah dekat luar beranda lah macam tu. Untuk pengetahuan korang, dalam blok diorang ada 2 blok lah. Blok depan dan blok belakang. Tapi berhadapan. So dalam Bob ni lepak dekat koridor ataupun dekat beranda, Bob nampak lah ada yang turun nak sarapan, ada yang turun nak mandi, dan ada yang kita boleh nampak. So Bob ni dia terperasan seorang ni pun macam duk tunggu lah kat koridor tu. Duk tunggu kat koridor. Dan orang tu pun pandang si Bob. Si Bob tanya dia, tunggu nak mandi juga ke? So Bob cakap dengan dia, nak tunggu turn juga ke nak mandi? Sambil Bob menjerit tau, sebab keadaan jauh koridor. Bob duduk dengan koridor orang seberang sana duduk, keadaan jauh. So Bob menjerit lah, kau pun nak tunggu mandi juga ke? So apa yang Bob terkejut dan apa yang Bob tak boleh lupakan adalah orang yang kat seberang tu, dia boleh cabut kepala dia dan dia letak depan koridor. Kau boleh bayang tak? Orang tu boleh cabut kepala dia dah letak depan koridor tu. So Bob pun nampak benda tu, dia teruslah lari berdesuk ke bilik air. Sampai je di dalam bilik air. Dalam bilik air tu memang dah lengang lah. Mungkin sebab semua dah habis mandi, dah bergegas ke kelas. So Bob ni pun masuk bilik air, dia berus gigi dan dia pun mandi semua sabun. Lampu terbadam pula. Dah Bob pun mandi semua, dan lepas dia mandi tu, dia nak keluar, dia terperasan seorang perempuan ni. Dalam hati Bob ni, mungkin perempuan ni pun sama tadi lah, bangun lewat dan dia pun tunggu nak mandi. So si Bob ni pun borak lah dengan si orang yang dia serempak tu dalam bilik air tu, perempuan tu. Si Bob pun ringan lah nak cerita, ringan mulut dia nak bercerita. Dia pun cerita dia jumpa orang kat depan koridor tu. Dan dia Bob cerita lah, orang tu tanggalkan kepala dia letak koridor. Lepas tu tak lama tu, perempuan yang kat depan dia pun buka kepala.
buka kepala dan letak dekat sinki. Bob pun tergemam dan dia terus berlari dan dia masuk kelas. Dan tu Bob pun rasa lega. Tak lama kemudian tu Bob demam panas sebabkan kejadian tu. Ilham tak marah sebab lampu tiba-tiba terpadam. Mungkin bateri habis lah kot. Tapi dah cas penuh dah. Entah macam mana boleh terpadam pula kan. Okey, itu je lah cerita daripada Bob yang diganggu dalam asrama. Cerita dia tak tahulah betul ataupun tidak. Mungkin sekadar rekaan ke apa ke, semua keluar badan lah yang tahu cerita ini. Kalau korang ada cerita, korang pun boleh kirim dekat komen ataupun dekat Gmail ataupun dekat mana-mana sokmed yang korang tahu tentang Ilham. Okey. Tapi sebelum tu, korang nak keluar daripada video ni, jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan butang lonceng. Itu yang penting. Okey, kita jumpa tadi dalam next video. Bye bye.